Nama saya Apple, salah seorang hero alam flora. Inilah cerita sehari bersama saya di bulan Ramadan. Setiap pagi, rokok memang wajib. Masa ni, pengelia akan beriksa kehadiran dan bagi taklimat berkaitan tugas. Sempat jugalah gurau dengan kawan-kawan. Itu yang buat lagi seronok sebelum tugas. Nak tunjuk korang, ini latung yang kami letak dekat bazar Ramadan. Harapnya orang gunalah dengan betul supaya kerja kami pun lebih mudah. Baik, masa untuk mula bekerja. Lori kompakter ni lah rakan setia kami setiap hari. Inilah pejabat kami di jalan raya. Hari ini, kita bertugas di kawasan kondominium. Macam biasa, setiap tong kena angkat, setiap sampah kena kutip. Ada hari badan rasa letih, ada hari hati rasa sayu. Tapi kerja tetap kerja. Kalau tiada kami, siapa nak teruskan? Saya selalu ingat satu perkara ni. Tugas saya ni adalah amanah, walaupun tak ramai yang peduli. Dah habis tu, kita rehat sekejap. Sama-sama duduk, sembang, hilang sikit rasa penat. Sekarang sambung tugas di bazar pula. Orang pun dah mula sibuk cari juadah buka puasa. Banyak tong disediakan supaya orang senang buang sampah. Tapi sayangnya, banyak makanan yang elok pun buang macam tu je. Sedih tengok rezeki dibazirkan. Kalau boleh, ambil sekadar perlu. Hargai makanan, hargai usaha orang yang sediakan. Begitulah sehari bersama saya. Menjalankan tugas yang mungkin tak dipandang, tetapi saya tetap bersyukur sebab dapat berkhidmat. Saya Apple. Semoga kita berjumpa lagi.